So yang common joint system ni dia kita orang tu akan ada pain, sakit yang tersangat. Orang tu akan ada stiffness, joint stiffness lah. Dia tak boleh bergerak macam biasa. Dia tak boleh joint dia contoh kalau dekat jari lah. So dia tak akan boleh bebas bergerak macam kita. So dia akan ada stiffness. Kalau dah bengkok tak boleh tegak ataupun you nampak macam orang yang ada rheumatoid arthritis ni dia punya ada deformity, ada yang tak normal di sendi-sendi dia lah ya. Swelling and warm, swelling memang swelling dan warm. Kalau kita letak tangan perlahan dekat tempat bengkak tu kita rasa panas. Panas tapi dia tak akan bagi kita usik lah sebab sangat sakit symmetrical pattern. Symmetrical ni maksudnya kalau dia ada satu belah kiri, dia akan ada juga belah kanan. Kalau dia ada joint pain dia sebelah kiri, dia akan jadi dua-dua. Ada penyakit, bukan rheumatoid arthritis lah, penyakit-penyakit lain kadang-kala yang nak membezakan dia tu adalah dia asymmetrical. Maksudnya kalau belah kiri je lah, tak efek belah kanan. Okay, so dia adalah symmetrical. Kalau ada lutut kiri, dia akan ada lutut kanan. Kalau ada jari-jari kiri, dia akan ada jari-jari kanan pun kena. Okey, ini adalah tanda-tanda awal lah. Tanda-tanda awal early symptom of rheumatoid arthritis lah. Morning stiffness ya. Dia selalu sakit ni dia akan selepas berehat. Maksudnya selepas tidur ataupun you dah duduk lama kan. Dah duduk lama atau tangan tak buat kerja apa lama. Selepas tu you nak bergerak balik sakit. Sama juga. So dia kita panggil morning stiffness sebab dia akan lebih stiff ataupun lebih sakit di waktu mula jaga, mula bangun tidur. Fatigue, keletihan lah. Shooting pains in the joint. Shooting pain in the joint ni dia rasa mencucuk-cucuk lah dekat joint rasa sakit tak amat lah. Dan juga joint tenderness and pain. Tender lah tak boleh usik and then pain. Joint tingling and numbness. Dia ada juga kebas-kebas. Reduce range of motion. Tak boleh gerak sangat lah. Sebab joint swelling dah bengkak. Warm at your joint. Malaise. Malaise ni adik-beradik dengan fatigue lah. You memang letih lesu. Tak lagak ya. Tak lagak bergerak. Tak lagak nak buat apa lah. Contohnya you just kulai dekat katil saja. Tak boleh nak buat apa. Systemic non-joint symptom. So dia ada juga tanda-tanda yang lain dan selain daripada joint tadi lah. So seperti fatigue, fever, demam ya. Weight loss, you akan nampak dia orang yang ada RA, you akan nampak dia kurus. Fever ni demam yang tak tinggi, yang medium 38 maybe, 37 point something. Weight loss, weakness, lemah lah ya. Dan juga ada potential symptom, dia akan ada rheumatoid nodules, dia dah ada start berbonjol ya. Dia dah ada berbonjol-bonjol di dia punya sendi, numbness and tingling, extra articular manifestation. So dah bermulalah penyakit-penyakit yang seterusnya. A few diseases, okay, this one, a few diseases that get confused with RA. So ini antara situasi ataupun condition lain yang without seeing doctor lah ni kan, without seeing doctor. So bila dah seeing doctor barulah tepat. Tapi ini get confused with rheumatoid arthritis. Pertamanya psoriatic arthritis, asymmetric joint swelling frequently associated with low back pain. Asymmetric ni dia sebelah je, joint swelling frequently associate with low back pain. Ini macam lebih kurang dia sakit belakang, lepas tu dia ada lebih kurang macam sciatica sebelah je. So kan, jadi dia macam-macam lah dia psoriatic nama dia. Gout, frequently self-limiting attacks. So gout, so dia selalu attack satu jari ataupun satu sendi macam tu. Osteoarthritis yang tadi kita dah clearly bezakan antara osteoarthritis dan RA. Lupus, similar symptom but not joint destruction. So this lupus ataupun systemic lupus erythematosus SLE. So ini juga autoimmune disease tapi dia ada tanda-tanda dia sendiri dan dia juga ada kelainan lah dia antara group autoimmune juga tapi dia ada perbezaan tidak seperti RA lah sebab rheumatoid arthritis mainly attack only the joint. All the joints lah, whatever joint dia nak attack lah. Okay, treatment yang biasa-biasa lah. Treatment yang biasa-biasa ataupun yang kita dapat yang biasa didapati lah
biasa dilakukan treatment ni adalah seperti physical therapy, healthy diet. Physical therapy ni adalah certain terapi yang dilakukan ya di hospital. Healthy diet memang kena jaga pemakanan lah. So I'm not going through all this sebabnya ini kita memang kena pergi further and further ya. Exercise, ada certain exercise yang dilakukan ataupun yang dianjurkan oleh fisioterapis. Surgery, ada juga pembedahan kecil dilakukan untuk membetulkan dia punya keadaan sendi dia. Ada. Prescription medicine ni lah yang tadi yang Kak cerita di ARDS ni ya, systemic disease modifying anti-rheumatic drugs. So dia ada biologi dan non-biologi. Yang dulu-dulu kita cuma pakai non-biologi ataupun sintetik di ARDS ni lah. So dia seperti kalau orang biasa pergi hospital dia pernah dengar methotrexate, sangat takutlah kami nurses pun dengar methotrexate macam alamak. Lepas tu sekarang dah ada, after dia orang buat kajian semua, dia orang dah ada biologi di ARDS atau dia lebih selalunya dia diberi kepada orang rheumatoid arthritis ni quite regularly, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Nama yang tu adalah rituximab yang biasa digunakan lah, rituximab. So kalau you pernah dengar benda-benda ni, you tahulah what is it ya. Dan juga non-steroidal anti-inflammation lah macam Celebrex. So dia bukan steroid tapi dia some painkillers lah. So all these things akan diberikan kepada pesakit-pesakit yang rheumatoid arthritis. And selalunya they have a lot of medicine to take lah sebab banyak sangat permasalahan dia. So bila penyakit yang melibatkan autoimmune, dia ada banyak masalah because modifying ARDS ni dia sebenarnya dia modify what you call that, dia immunosuppressive. Dia nak bagi immune system tu suppress sikit, jangan aktif sangat, dan juga to reduce the inflammation. So because we remember that autoimmune ni adalah autoimmune tu sendiri dah confused, immune system kita sendiri dah confused. So nak membetulkan dia tu ataupun nak bagi dia jangan attack ni sangat-sangat kan, so dia bagi methotrexate ataupun rituximab ni supaya dia calm down sikit. So dia calm down supaya dia dan juga inflammation tu tidak berlaku dengan agresif. Ya. Okay, so topik yang dinantikan kita 752. Okay, I think just nice. Redox support. So redox support kita tahu redox kita pun ada banyak testimoni ataupun a few testimoni in Malaysia itself. Obviously ada banyak lagi yang bila dia minum redox dia membantu membetulkan situasi dia. Testimoni yang dulu-dulu dah lama dia makan steroid for 18 years dari dia muda sampai dia ketua. So bila dia jumpa redox, alhamdulillah dia kata doktor can stop everything dia punya steroids lah. So itu sesuatu yang sangat mengujakan lah ya. Lepas tu ada satu testimoni yang Kak Umi bagi tu hari, this boy ni lelaki ya, so dia start kena, dia umur dalam 36, 37 macam tu. Dia kena, tapi mak dia datang lewat kepada saya lah. Mak dia datang lambat. Sebelum tu cakap, I tahu the symptom that the mother told me, I tahu this is an autoimmune disease. Tapi biasalah, macam mana I nak convince dia kan, dia dah pergi macam-macam lah. Dia pergi doktor sana, doktor sini, pergi rawatan Islam dan sebagainya. Tapi bila budak tu dah terbaring, kejang kaku, sendi-sendi dia dah, dia ada lupus lah, dia bukan rheumatoid arthritis, tapi dalam lupus tu juga melibatkan sendi. Jadi ini adalah cerita autoimmune lah ni. Jadi semua dah kejang ya, tangan kaki semua dah tak boleh bengkok. Masa itulah baru dia datang approach Kak Umi ya. So tapi I help masa tu pun Redox Gold baru dilancar, belum sampai, I just get a sample. So I bagi kat dia supaya dia sapu, supaya sampai dia tak boleh nak buka rahang, nak untuk makan tak boleh sebab sakit yang teramat. Jadi alhamdulillah it helps. He's getting better. Yes, definitely dia follow apa yang doktor disuruh dia makan. So ubat-ubatan semua, dan juga at the same time dia ambil redox. So tapi how it works, so macam mana so I takkan nak cerita pasal detail lah sebab
Kalau nak cerita how it works in the body, or talking about the chemicals, ion, bio semua tak boleh lah. That is not our perangkat. We just know it superficial lah sikit-sikit ya. So bila kita cerita pasal redox support ni, memang dia melibatkan restoring the balance between oxidant and antioxidant. That is the basic. I know kalau perasan almost of the kita punya Dr. Watt, daripada based on Dr. Watt punya buku ni, Healthy Cells ni, so kita tahu that redox tu adalah kerja dia nak balancekan balik between oxidant and antioxidant, because this thing bila tak balance memang akan menyebabkan segala macam penyakit in our body, macam-macam ya. So the basic thing we have to balance this thing. So we must be wonder redox redox tu one for all kan. So every diseases, everything akan jadi hilang yang kita pun macam mana akan jadi hilang. So bila kita mengamalkan redox, so it is a simple reason. Kalau payah sangat nak cerita ke orang, just kata dia redox ini dia balancekan semula kita punya tahap dalam badan antara oksidan dan antioksidan. Ataupun you boleh guna perkataan homeostasis. You pergilah study sikit apa itu homeostasis. So when this homeostasis balance, oksidan dan antioksidan balance, so kita akan sihat ya. So how redox imbalance relates to rheumatoid arthritis? Macam mana balance redox imbalance? Sebab bila tak balance dalam badan, dia relate dengan osteoarthritis ni. Rheumatoid arthritis ni. Oxidative stress. Oxidative stress ni kita faham lah, associate with the rheumatoid arthritis, associate with the imbalance in redox signaling, where there is an excessive of oxidant. Oxidant terlampau banyak. Jadi over the antioxidant. So toxic lebih banyak daripada yang normal. Yang because oxidant dan antioxidant ni dia akan jadi, bila dia tak balance, dia akan mengeluarkan free radicals kan. So free radical ni yang bebas ni yang akan merosakkan lagi sel-sel semua. So dia berjangkit-jangkit and then kita kena faham this proses bukan berlaku sehari. Dia berlaku lama. So dah lama tu akan menyebabkan keadaan dalam badan kita makin jahanam, makin rosak Dan juga cellular damage. Bila dah terlampau banyak oxidative stress, kita akan ada cellular damage. Sel akan start mula-mula rosak. This imbalance can lead to molecular damage dan cellular dysfunction. Cell dah start dysfunction in the joint and other affected issues. Dalam joint tu sendiri, macam kita tengok tadi, betapa semaknya dia dalam joint tu kan, macam-macam benda berlaku. Jadi bila dari oxidative stress pergi ke cellular damage particularly dalam joint, kalau di dalam penyakit rheumatoid arthritis ni, so di dalam joint tu dah berlaku macam-macam aktiviti yang tidak diingini, yang tidak dikehendaki. Dan juga inflammation. Bila inflammation ni the process of inflammation in RA is fueled by redox-mediated mechanism which affect the cell involved, such as monocyte and synovitis. Terlampau ni orang kata, so technical, so tak apa. So bermaksud bila benda-benda ni terjadi, dia akan berlakulah inflammation ataupun keradangan di dalam sendi. Jadi dia akan jadi bengkak, jadi merah, jadi tender, tak boleh usik kan, swollen, tender, macam-macam ni semuanya bermula daripada oxidative stress, cellular damage dan seterusnya inflammation dan seterusnya keadaan makin teruk dan terjadilah sesuatu kerosakan yang dipanggil rheumatoid arthritis. So jadi, important consideration di sini adalah complementary treatment. Redox support is considered a promising complementary strategy to standard treatment. Standard treatment je ni tadilah yang DMARDS ni, itu standard treatment sebab methotrexate and rituximab ni adalah sesuatu yang memang diberikan kepada orang yang ada rheumatoid arthritis. So dia redox ini bukan dikatakan ataupun statement ni bukan daripada redox, bukan daripada Asia, but this statement is from some other paper yang I baca. So it is a standard promising complementary, so and anti-inflammatory. So selalunya orang rheumatoid arthritis bergantung kepada anti-inflammatory drug dan juga DMARDS. Dan macam Kak Umi kata tadi, dia akan menerima suntikan
rituximab every month ataupun tengok keadaan dia macam mana kan. So that is why uh, redox adalah sesuatu yang membantu, sesuatu yang orang kata lampu lah, shed the light to all this pengidap rheumatoid arthritis. Dan kita ada testimoni rheumatoid arthritis ni di kita punya Kak Muni kan, dia ada beri kita testimoni tu hari. So anda boleh tengok balik testimoni Kak Muni, macam mana dia mengalami rheumatoid arthritis dan juga macam mana redox membantu dia baik kan. So I think that is all that I have today. So I share one more slide. It is about this lady, nama dia ini daripada Asia punya web. Nama dia lupa nama dia. Nama dia Henriette. Dia sekarang 49 tahun. So dia memang ada rheumatoid arthritis dari kecil sampailah ke besar. So dalam tahun 2019 dia jumpa Asia Redox ni, tapi dia macam percaya tak percaya, tapi dia memulakan minum Redox ni bila tahu? 2 tahun kemudian, tahun 2021. Dari situlah bermulanya dia punya new era di mana dia memang baik terus. So dia selain daripada rheumatoid arthritis, dia juga ada kidney disease. Dia selalu ada batu dalam kidney dia. So this is antara testimoni yang I jumpa dalam web, dalam Asia web. So ini bukan dalam FB dalam apa, tapi it is in the Asia web. So that is where kita kena kongsikan apa yang kita ada hari ini, dan anda, Kak Umi harap anda memahaminya sedikit sebanyak what is it rheumatoid arthritis. Jadi ada terbuka kepada apa-apa soalan. I can have another 5 minutes. Sekarang dah pukul 8 1 minit. So maybe kita boleh kongsi sikit apa-apa yang boleh.